Kekalahan teruk Manchester United kepada Brentford meletakkan pengurus Ruben Amorim di bawah tekanan yang sangat besar. Dengan hanya 2 kemenangan dari 6 perlawanan Liga, kedudukan Amorim yang hanya menang 18 dari 49 perlawanan semakin goyah. MU dilapor sedang memantau calon pengganti dan nama utama yang muncul ialah Olivier Glasner dari Crystal Palace. Mengapa Glasner jadi pilihan utama? Sebab pertama, rekod cemerlang di Palace. Glasner yang mengambil alih Palace pada Februari 2024 telah membawa kejayaan besar, memenangi Piala FA buat kali pertama dalam sejarah kelab, dan kini Palace memulakan musim tanpa kalah berada di tangga ketiga Liga. Sebab kedua, kontrak tidak menentu. Kontrak Glasner akan tamat dalam tempoh 9 bulan lagi. Beliau menolak tawaran lanjutan pada musim panas, dipercayai kerana tidak puas hati dengan pendekatan perpindahan Palace yang dianggap tidak sepadan dengan kemahuan peribadinya. Laporan mengatakan peluang Palace untuk mengekalkan beliau dianggap sukar. Sebab ketiga, keserasian taktikal. Glasner menggunakan formasi pertahanan 3 pemain yang biasa digunakannya ialah 3-4-2-1, sama seperti dipegang teguh oleh Amorim. Jadi, jika MU membawa masuk Glasner, pasukan MU hanya perlu melakukan perubahan sistem yang minimum saja. Kesimpulannya, walaupun pengurusan MU menegaskan mereka masih menyokong Amorim, tapi sebarang kemungkinan boleh berlaku jika prestasi MU ke laut.